Memang dia ambil berhabis lah akikah, sunat dia masak. Lagi bunyi pula, masaklah di surau lah. Yang kawan nak buat akikah pun jawab agak, kami dia kata bukan buat akikah saja, kami bayar tu yang kami ambil kami. Nampak tak? Makin jauh, makin lama makin renggang masyarakat, makin renggang. Saya tak mau ni. Biar pergi kalau orang buat sampai 40-50 ekor pun, kalau ada masalah ni, jangan buat saya akan abang terang, jangan buat. Biar orang benci kat saya tak ada masalah. Untuk apa? Sedang di sana ada matlamat untuk buat korban ni, untuk mensatukan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masyarakat tiba-tiba timbul yang ni. Mana? Sebab tu saya kata, buat kerja bagi elok. Senang. Kita bagi tahu siap-siap dah. Bila nak buat akikah memang kita bagi semua bahagian ni. Tapi kalau dia pun berbesar hati kata saya pun nak campur bagi korban ni, bagi sekali lagi alhamdulillah. Tapi bila kita buat satu-satu ibadah, kita nak skor markah paling tinggi dalam ibadah tu. Kalau buat akikah, kita nak skor markah paling tinggi, masak mana-mana supaya anak ni tadi akhlak dia mana. Kalau kita buat korban, kita nak agih daging kepada fakir miskin supaya apa? Allah Ta'ala tengok di situ dengan pandangan keredaan dan rahmat. Tapi bila dia buat gitu, ada pahala? Ada. Tapi kurang. Lebih kurang kena kari tak ada bendi dengan tak ada tomato. Tak super sedap lah. Boleh makan lah. Walaupun kuah, celup tangan boleh pun dia tak apa nak mari. Dia tak sure. Dia tak main satu macam dia tak main. Dia tak boleh nak. Dia tak apa nak mari. Baik. Bila sebut akikah, akar ni maksud dia perbelahan tulang. Sikit ya nak cerita pasal akikah. Akikah ni perbelahan tulang, akar. Jadi sebab tu orang Arab dia tak potong halus-halus, nanti dia potong sendi-sendi saja. Kenapa? Sendi-sendi ni akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan sebuah kesyukuran kepada tulang sendi pada anak. Sebab tu buat akikah. Akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran sehingga anak tu balik. Lepas tu tak ada sunat besar dah. Dia nak buat tak buat ikut suka dia. Bila saja dia tu naik saja akhir balik, korban itu menjadi sunat yang besar. Akikah tak dah. Baik, sunat pula buat duit tok wan dengan duit ayah. Bukan duit si bayi tu. Bila dia ambil duit orang sedekah dekat si baby ni buat akikah, hukum dia haram dan akikah tu tidak berlaku. Ini pun kena tengok. Dah tak ada sudah tak payah buat. Benda sunat. Gaduh. Lepas tu bayi perempuan sekok. Bayi lelaki pun sekok. Sunat sahaja ditambah lagi sekok. Nak buat satu masa tu tak payah. Ikut suka dia, duit dia. Dia kata bulan ni buat sekok, bulan depan buat sekok. Dipersilakan. Ataupun dia kata saya nak buat tiap bulan saya nak buat sekok lah selama setahun. Lagi alhamdulillah mai buat di surau pula. Kena pula malam kuliah. Tentu dah ramai. Kambing je siapa tak mau. Lembu tak busuk, kambing hak busuk punya teruk, orang tak pi kenuri makan lembu. Kalau pi 10 tempat buat lembu, satu tempat ya buat kambing. Tengok dia pi tempat kambing tu. Itu hairan sikit tu. Baik. Kemudian akikah ni tadi dagingnya sunat dimasak manis-manis kerana mendoakan akhlak si anak menjadi manis. Habis selesai.